dan digital masih nyata. Okey, sambutan Hari Kurang Upaya dan juga beberapa aktiviti bersempena dengan Hari OKU ni sudah pastinya memberi kesedaran kepada masyarakat dan juga akan membuka pemikiran mereka supaya orang kurang upaya juga perlu diberi perhatian yang sewajarnya untuk pembangunan mereka. Perkara asas yang masih menjadi isu kepada orang kurang upaya adalah isu accessibility. Okey, jadi accessibility ini penting sebab dia melibatkan pendidikan, melibatkan pekerjaan mereka. Sekiranya accessibility itu ada, mereka mampu pergi ke tempat kerja dan juga tempat belajar dan sebagainya. Selain daripada itu, hak untuk mereka berpendidikan dan juga hak untuk mereka mendapat pekerjaan juga adalah dua perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan dan pihak NGO dan juga pihak swasta di negara kita. Kita dibantu oleh pelbagai pihak termasuk kerajaan, pihak yang terlibat NGO, JKM dan juga PPDK kawasannya, dan juga sekarang kerajaan telah menyediakan keperluan banyaklah untuk sekolah-sekolah yang berpendidikan untuk bagi anak-anak yang berkeperluan pendidikan khas ni lah. Untuk mengurangkan stigma masyarakat di luar sana, kita perlu beri peluang pada OKU ni kepada masyarakat umum. Kebersamaan dia menjalani kehidupan seharian bersama-sama masyarakat kita. Itu je paling penting. Jangan ada curang.